kepada anda semua dari Beijing. Macam mana mengantarabangsakan bahasa Melayu dan apakah kerajaan swasta serta syarikat berkaitan kerajaan JLC yang dilihat kurang menggunakan bahasa Melayu sebagai tidak kurang daripada 16 universiti di China yang sudah ada pengajian Melayu dan bahasa Melayunya. Kita gunakan bahasa Melayu dalam kehidupan keseharian kita. Adakah yang sebabkan you fasih dalam berbahasa Melayu menyebabkan you sekarang ni mungkin dikenali dan juga mendapat banyak tawaran juga? Yes, So macam mana? Yes, kemungkinan besar. Mana-mana negara sangat mementingkan keharmonian dan keutuhan bahasa ibunda mereka. Pepatah Melayu pun ada menyebut bahawa bahasa itu melambangkan bangsa. Bahasa Melayu ini sebenarnya telah wujud sejak kurun ke-7 lagi. Dan begitu saja dalam kita tengok pada kurun ke-15, bahasa Melayu ini merupakan bahasa lingua franca yang digunakan di seluruh kepulauan Melayu. Dan kalau kita tengok bagaimana pedagang-pedagang asing datang ke negara kita ini, mereka terpaksa belajar bahasa Melayu sebelum mereka datang ke Melaka umpamanya. Cuma malangnya apa yang berlaku dalam negara hari ini ialah kita dapati bahawa bahasa Melayu itu yang merupakan sebagai bahasa asal negara kita tidak lagi menjadi sebagai satu yang dinobatkan sebaik-baiknya sebagai satu identiti dalam negara kita. So ini menjadikan negara kita menghadapi krisis yang besar apabila orang melihat bahawa negara ini nampaknya lebih berminat kepada bahasa-bahasa lain, bahasa Inggeris umpamanya dan sebagainya lah. Dalam parlimen pun kita tengok banyak wakil-wakil rakyat lebih kadang-kadang selesa bertutur ataupun menggunakan istilah-istilah bahasa Inggeris. Walaupun pasal Lembaga Persekutuan pasal 152 jelas menunjukkan bahawa bahasa Melayu itu sebagai bahasa resmi. Tidak adanya satu agensi yang mempunyai kuasa untuk melihat isu ini, maka menyebabkan ianya mudah dicabuli oleh mana-mana pihak. Bagi saya kritikal untuk kita lakukan ialah untuk menggubal apa yang kita istilahkan sebagai Akta Dewan Bahasa dan Pustaka. Kerana hari ini kita tengok Dewan Bahasa dan Pustaka hanyalah sebagai pemantau dan sebagai menasihati, tetapi mereka tidak ada kuasa untuk mengambil tindakan dan sebagainya. Kita hanya nak mengembalikan balik tentang identiti negara kita. Jadi sebab itu hari ini kita lihat orang Melayu sangat lemah jati diri mereka kerana bukan saja budaya mereka, pendidikan mereka, ekonomi mereka, malah bahasa mereka pun telah dicemar di mana-mana pun. Jadi sebab itu bagi saya sangat harap pihak kerajaan dapat melihat balik perkara ini, membuat langkah-langkah yang strategik dan tuntas supaya bahasa kita ini, bahasa Melayu sebagai bahasa negara benar-benar dikembalikan, dimartabatkan kepada tempatnya yang sebenar.